Bayangkan ada 60 budak sekolah nampak benda yang sama, tapi tak ada siapa pun yang boleh jelaskan apa yang mereka nampak. Pada 16 September 1994, masa tu dekat sekolah Ariel School dekat Zimbabwe. Masa tu semua budak-budak lah semua pergi rehat. Guru-guru pula semua masa tu tengah mesyuarat dekat dalam bangunan. Semuanya nampak normal. Tiba-tiba ada segelintir budak ni nampak macam ada benda something dekat semak, tapi area dia jauh sikit pada sekolah lah. Bukan kapal terbang, bukan helikopter, tapi budak-budak tu cakap benda tu macam datang daripada langit. Yang menakutkannya bukan seorang dua je nampak, tapi ramai. Lebih kurang 62 murid yang nampak benda yang sama dan cakap benda yang sama. Diorang cakap yang makhluk tu berwarna perak, lepas tu berkilat, lepas tu macam bentuknya pelik. Sebab diorang cakap diorang tak pernah nampak pun bentuk yang macam ni. Tapi itu bukan bahagian yang paling seram. Sebab apa? Ada budak-budak ni cakap lepas makhluk tu turun daripada langit je, tiba-tiba diorang ternampak ada makhluk kecil dekat kawasan tu. Makhluk tu berbadan kecil, lepas tu berpakaian gelap, tapi yang paling mengganggunya, mata dia besar. Ada budak yang panik, ada budak yang terus lari, ada budak yang duduk kat situ berdiri je tengok benda tu. Dan menurut beberapa saksi, diorang kata diorang rasa macam makhluk tu macam nak berkomunikasi dengan diorang, tapi diorang tak bercakap, tapi diorang dapat rasa benda tu. Bila semua murid tu masuk kelas, lepas tu biasalah mestilah diorang huru-hara kan, diorang bagi tahu cikgu semua. Tapi biasalah cikgu-cikgu mestilah tak percaya. Sebab apa? Budak-budak. Tapi bila dah semakin ramai murid yang cakap benda sama, dan semacam dah satu sekolah yang cakap benda yang sama, mestilah guru-guru pun rasa macam masalah besar je. Wartawan pun datang, pengkaji pun datang. Masa tu murid-murid pun semua kena lukis apa benda yang diorang nampak. Lepas semua murid lukis, semua lukisan tu benda yang sama. Boleh katakan tak ada benda yang macam tiba-tiba lain ke apa. Jadi persoalannya, kalau dua-dua makhluk yang murid-murid tu nampak bukan alien, so korang rasa apa benda yang turun daripada langit tu? Cuba komen kat bawah. Jangan komen benda-benda pelik pula.